Nak kumpul RM45,000 untuk kahwin atau masa depan dengan pasangan tapi rasa macam susah nak capai target dalam masa 2 tahun. Sebenarnya, boleh je kalau guna strategi simpanan emas yang konsisten. Contohnya, setiap bulan kedua-dua pasangan simpan 1.35 gram seorang, jadi total 2.7 gram sebulan. Dalam masa 2 tahun, cukup 64.8 gram emas. Dengan harga emas semasa hari ini sekitar RM700 segram, nilai tu dah lebih kurang RM45,000. Nampak tak? Bukan perlu kumpul RM45,000 sekaligus. Cuma disiplin kumpul gram demi gram setiap bulan. Kenaikan harga emas pada tahun 2025 sahaja mencecah sekitar 50.4%. Sebab tu, emas jadikan emas sebagai pelindung nilai bila kos hidup makin meningkat. Kalau nak saya bantu kira ikut bajet pasangan masing-masing dan mula saja di simpanan emas 2 tahun ni, klik link di bio atau rujuk pin video dan jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi emas dan kewangan.